Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Salam penuh kesejahteraan, salam PCs di hati, PCs great. Selamat datang ke Sembang Santai Educast PCs dengan tajuk kita hari ini adalah PCs Robot Team, pencetus inovasi teknologi masa depan, insya-Allah. Apa khabar semua? Selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Pada kali ini saya tidak berkeseorangan. Saya pada hari ini sangat bertuah, gembira kerana saya ditemani oleh dua orang insan sangat hebat yang berada di bumi PCs, bumi bertuah ini. PCs the Great. Pertama bersama saya adalah Encik Muhammad Farhan Uzair bin Paisan. Selamat datang Encik Farhan. Terima kasih. Dan panel kedua yang bersama kita, insan yang tidak kurang hebatnya, iaitu Encik Muhammad Azizi bin Adnan. Selamat datang Encik Azizi. Terima kasih. Ya, sama. Dan merupakan dua orang pensyarah pakar dan juga jurulatih yang sangat berpengalaman berkaitan dengan robotik dalam PCs Robot Team, yang saban hari, saban tahun sentiasa mengharumkan nama PCs dengan kejuaraan-kejuaraan yang digondol oleh pasukan PCs Robot Team. So sekali lagi terima kasih Encik Farhan dan Encik Azizi kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini untuk saya percaya berkongsi kejayaan, suka duka, keseronokan dan sejarah-sejarah penumbuhan PCs Robot Team yang saya percaya pada hari ini bukan lagi hanya PCs Robot Team ni hanya di Jabatan Kejuruteraan Atletik, bukan hanya di PCs, tapi saya percaya PCs Robot Team juga merupakan satu pasukan yang saban kali bermain di bibir-bibir komuniti setempat. So terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah untuk itu, dan terima kasih sekali lagi kerana sudi hadir bersama kita pada hari ini. Saya harap perjalanan Encik Farhan dan Encik Azizi ke studio kami pada hari ini suatu perjalanan yang lancar. Ya, bukan begitu ya Encik Farhan? Alhamdulillah, selamat sampai. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Jadi Encik Farhan dengan Encik Azizi hari ini ialah dah lepas cuti-cuti panjang ni, masih lagi bersihat dan bertenaga ke? Alhamdulillah, kita jalankan tugas. Betul. Alhamdulillah. Itulah semangat PCs the Great yang ada dalam jiwa setiap tenaga pengajar, setiap pelajar-pelajar yang ada di bumi bertuah PCs ini, insya-Allah. Kalau kita tuan-tuan sekalian lihat di hadapan kita ini ada beberapa figura-figura yang pastinya kita semua tertanya-tanya, apakah figura-figura ini? Apa peranan-peranannya? Saya tengok ada yang pegang macam panah, ada yang pegang macam pengetip. So saya percaya semua orang tak sabar untuk mengetahui lebih lanjut apa yang ada di hadapan kita ini. Tapi untuk itu bagus rasanya kita mengetahui bagaimana sebelum wujudnya robot-robot ini terwujudnya pasukan yang dinamakan sebagai PCs Robot Team. Untuk itu saya percaya mungkin Tuan Farhan boleh berkongsi dengan kami semua bagaimana boleh tertubuhnya idea pasukan PCs Robot Team ini, insya-Allah. Okey, terima kasih Encik Muiz, moderator pada hari ini. Okey, soalannya adalah sejarah perubahan. Jadi sebenarnya sejarah perubahan kami pada tahun 2010, di mana waktu itu kami penasihat ada 4, iaitu saya, Encik Azizi, dan ada lagi 2 orang yang telah berpindah, Encik Ilmi dan Encik Zulfahmi. Dan kami telah pergi kursus pada tahun 2010, dan kemudian kita menubuhkan PCs Robot Team ini sempena untuk menggalas cabaran. Cabaran setiap tahun yang di mana pihak JPPKK akan menganjurkan satu pertandingan kebangsaan yang menggunakan robot-robot seperti humanoid. Di depan ni robot yang kamu nampak ada 2 tangan 2 kaki ni dipanggil humanoid ataupun kategori bioloid lah. Kategori bioloid. Yang depan yang pertama. Yang warna kelabu ni ada 2 yang memanah ni kan. Yang ni dipanggil bioloid ataupun humanoid lah, yang 2 kaki. Dan 2 lagi tu adalah robot yang kita bina sendiri daripada 3D modeling untuk kategori, salah satu kategori di FIRA dan satu juga kategori pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah. Dan untuk makluman, penubuhan kami ini
sampai sekarang ada 12 orang penasihat daripada 2 jabatan utama di PSIS, iaitu daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik serta daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. So kami gambling 2 tenaga daripada 2 jabatan sebab ini merupakan idea untuk programming mungkin daripada JTMK, dan kalau sekiranya memerlukan hardware mungkin boleh memerlukan kepakaran daripada JKE. Itu sejarah dua kami. Jabatan Kejuruteraan Elektrik JKE. Okay. Ya. Alhamdulillah. So saya percaya mungkin Cik Azizi ada nak tambah lagi sedikit berkenaan dengan bagaimana perjalanan daripada penubuhan PSIS Robot Team sehingga ke hari ini. Mungkin ada apa-apa yang ingin ditambah Cik Azizi? Sebenarnya 2010 tu kami 4 orang. Saya, Cik Farhan, Cik Ilmi dan juga Cik Wahami tu. First Fira yang kami pergi lah di Poli Kota Baru. Kami menyertai kategori Mirosot, di mana robot tu bergerak autonomous, gerak sendiri. Objektifnya adalah menyediakan gol ke gol area pihak lawan. So itu first bermulanya kami menyertai kategori di pertengah Fira lah. Oh, daripada mula sehinggalah kejayaan-kejayaan dilakarkan sehingga ke hari ini. Yeah. So jadi mungkin kalau tidak keberatan tadi daripada penubuhan, kemudian bagaimana penyertaan pertama pasukan PSIS Robot Team, saya percaya pasti setiap perjalanan itu ada cabaran-cabarannya. Mungkin kalau tidak menjadi keberatan, Encik Azizi mungkin boleh berkongsi bersama kami para penonton semua, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi mungkin oleh pihak jurulatih atau pihak PSIS atau mungkin pihak pelajar atau PSIS Robot Team itu sendiri sepanjang penubuhan PSIS Robot Team di Bumi Bertuhan ini. Okey, terima kasih Encik Muiz. Ya, sama. Sebenarnya cabaran paling hebat yang kami alami ialah semasa COVID melanda 2019, di mana kami terputusnya transfer knowledge from daripada senior kepada junior. So di mana kami berehatnya 2 tahun masa tu, kami tiada pertandingan robot diadakan, and then untuk tahun seterusnya kami perlu memanggil semula pelajar alumni yang dah 2-3 tahun sebelum itu untuk datang kembali ke Politeknik dan menyampaikan semula ilmu tu yang dah 2 tahun tak dikongsi sebagian kepada pelajar-pelajar yang baru masuk yang berminat untuk menyertai tim robot kami lah. Dan selepas itu antara cabaran lain adalah kami juga perlu menyediakan pelajar yang cukup untuk menyertai kategori dan juga subkategori untuk Fira kali ini, iaitu sebanyak 29 subkategori. Dan kami juga 29 subkategori, dan kami perlu memilih pelajar-pelajar yang berbakat dan seterusnya melatih mereka untuk berjaya lah untuk pertandingan kali ini. Saya rasa saya yakin cabaran tu bukan sesuatu yang mudah. Kalau walau apa yang dilafazkan dengan kata-kata itu, cabaran di sebalik itu pastinya banyak yang bersama-sama dengan cabaran tersebut. Dan saya rasa cabaran-cabaran itu yang menyebabkan kenapa pada hari ini Tuan Farhan dan Cik Azizi masih lagi mampu tersenyum. Pastinya ada kenangan-kenangan manis bersama cabaran-cabaran yang telah dilalui dengan penuh kejayaan tersebut. Mungkin Tuan Azizi boleh tambah sedikit berkenaan kenangan-kenangan manis di sebalik kejayaan yang telah diharungi oleh pasukan PSIS Robot Team. Okey, kejayaan paling manis yang kami capai ialah semasa 2018, iaitu di Politeknik Mersing. First Fira yang kami sertai ialah 2010 di PKB, dan setelah 8 tahun kemudian baru kami berjaya mengungguli Fira Johan keseluruhan untuk Fira Malaysia di Poli Mersing. Itu pada saya lah kejayaan yang paling manis untuk kami lah, setelah kami berusaha payah berlatih bersama pelajar siang dan malam, membina robot, membina programming untuk pelajar-pelajar, dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah Taala kami berjaya lah untuk mengungguli Fira di Politeknik Mersing.
Bukan sesuatu yang mudah Tuan Azizi siang dan malam, bukan kaleng-kaleng. Kalau anak-anak muda sebut sekarang, bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Nak berada siang tu mungkin, malam tu so macam mana nak uruskan pelajar malam tu, saya dapat merasai lah bagaimana cabaran tu tersebut telah memberikan kemanisan yang lebih bagi pasukan PCS Robot Team. Dan saya percaya dah daripada tahun 2010 tadi kalau saya tak silap, daripada sejarah penubuhan PCS Robot Team sehingga sekarang dah 2025, dah hampir dekat 15 tahun. Dan saya percaya saya juga mengetahui dah banyak kejayaan-kejayaan yang telah dikecapi oleh PCS Robot Team. Mungkin Encik Farhan ingin berkongsi lebih lanjut berkenaan dengan bagaimanakah kejayaan-kejayaan PCS Robot Team daripada penubuhan sehingga ke hari ini. Okey, seperti mana yang Encik Aziz maklumkan tadi, kita alhamdulillah berjaya mencapai Johan Keseluruhan yang kali pertama pada tahun 2018. Okey, setelah 8 tahun kita berjuang, pada 2016 di Polisas Kuantan, kita telah mendapat tempat ketiga. Pada tahun 2017, PC sebagai tuan rumah, kita sebagai tuan rumah memang kita target nombor 1 lah. Tapi waktu itu Tangkona kita dah kalah lah. So dapat nombor 2. Itu CP lah. CP. So bila kita fight balik tahun 2018 di Mersing, Politeknik Mersing, alhamdulillah kita berjaya mendapat Johan kali pertama lah untuk keseluruhan. Dan seterusnya kita 2019 di Politeknik Port Dickson, kita Johan yang kali kedua, kali kedua. Dan seterusnya 2000, lepas tu Covid lah Covid maksudnya stop, pertandingan tak ada. So kita start balik tahun 2022, di mana waktu itu ketandusan pelapis sebab dah terputus. Memang waktu Covid tu langsung tiada pertandingan ke atau dia jadi online ke? Dia ada online. Tapi sebab bila online ni kita tak ceburi sangat lah, kita tak masuk sangat. Cuma sebab kita fokuskan kepada yang face to face lah. So pada tahun 2022 kita telah memanggil balik alumni-alumni yang lama untuk ajak kembali pelajar-pelajar ataupun junior-junior dia. So alhamdulillah tahun 2022 di Politeknik Ibrahim Sultan Johor, kita telah mendapat Johan keseluruhan kali ke-3 dan kali ke-4 kita tahun 2023 di 23 di Politeknik Seberang Perai Politeknik Seberang Perai. Alhamdulillah kita telah berjaya juga mendapat Johan keseluruhan kali ke-4. Dan tahun lepas pada 2024 kita telah bertanding di Politeknik Sultan Azlan Shah di Tanjung Malim, dan nasib dan rezeki menyebelahi kami juga. Alhamdulillah kita dapat Johan keseluruhan juga kali ke-5 berturut-turut. Kali ke-5 berturut-turut Itu nampak bagaimana dekat sini apa yang saya perasan PCS Robot Team ni dia boleh kata jatuh bangun kembali, tidak mengaku kalah. Tidak mengaku kalah daripada dipotong CP walaupun jadi tuan rumah tak berjaya menjuarai, tapi kemudian bangkit dan terus bangkit. Itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita terus tidak mengaku kalah, maka kejayaan insya-Allah akan dilakari. Itu apa yang saya nampaklah dekat intipati kat sini. Pada 8 tahun pertama tidak mengecapi apa-apa, kemudian mula melakari kejayaan demi kejayaan. Satu yang sangat membanggakan bagi kami di PCS ni. Tahniah Encik Azizi, tahniah Encik Farhan kerana membawa pasukan PCS Robot Team sehingga ke hari ini. Baik. Dan saya percaya kalau tadi di pentas FIRA, mungkin FIRA PCS Robot Team juga ada menyertai pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat di pentas antarabangsa yang mungkin Encik Farhan atau Encik Azizi ingin kongsikan bersama kami. Okey, di samping itu oleh sebab kita dah menang di peringkat kebangsaan, maka kami dipilih lah untuk mewakili Politeknik Malaysia. Yang pilih adalah daripada HQ, daripada JPPKK. Daripada pihak JPPKK telah memilih pemenang kategori. So kami alhamdulillah telah mula mewakili Malaysia pada tahun 2013, iaitu di Politeknik Sultan PSA lah, Shah Alam 2013. Tahun 2016 kami pergi ke China. Waktu tu China kategori Androsot waktu tu. 2017 dan 18, 2 tahun itu dibuat di Taiwan, World itu. Dan 2019 sebelum Covid dia buat di Korea.
So apa yang kami sumbangkan adalah memang ada beberapa pingat yang kita sumbangkan kepada pihak Politeknik Malaysia, dan insya-Allah pada tahun ini, tahun 2020, ada tahun 2023 saya tertinggal 2023, kita dah pergi ke Jerman. Okey, contingent pieces terdiri daripada 3 orang, okey, 4 orang, 2 pelajar dan 2 pensyarah, dan kami mewakili dari segi kategori Hero Cup lah, ataupun humanoid robot yang 2 ni. Sebenarnya robot ini daripada Jerman lah ni. Kalau ikutkan yang ini, yang depan ni, yang ini adalah World Champ lah. Ini yang pergi ke Jerman hari itulah. Pernah pergi Jerman tahun 2023, World Champ nombor 1 untuk triple jump. Dan yang itu robot archery. Archery maksudnya memanah. Bukan manusia saja memanah. Okey. So robot ni yang memanah. Ya, robot. Kalau yang robot yang pertama yang depan ni dia triple jump, dia melompat-lompat tanpa jatuh. Melompat 1, 2, 3 lang paling jauh tanpa jatuh. Adakah itu dikawal secara autonomous ke, atau dikawal secara wired ke, atau bagaimana tu? Yang itu kita programkan pergerakan motion, dan kemudian dia akan jalan secara autonomous lah. Untuk kedua-dua ni macam yang ni yang ini tak ada kamera. So yang ini yang archery ni dia ada kamera. So kamera tu yang akan nampak target. Cumanya archery ni target dia berpusing. Kalau di peringkat manusia level, target dia tu statik. Kan kita ada target statik, tapi kalau untuk robotik ni target tu akan berpusing. So robot ini kena tahu kat mana merah yang di tengah supaya dia boleh lancarkan dia punya arrow. So itu cabaran dia. Bukan sesuatu yang mudah ya. Bukan hanya setakat panah dan kena sasaran, tapi sasaran yang bergerak. Sesuatu yang menarik tu. Jadi saya percaya yang pergi ke Jerman, yang pergi ke China, yang Korea, yang menggondol kejuaraan di sana dan di sini mengharumkan nama PCs, bukanlah saya percaya itu bukan pensyarah atau tenaga pengajar kan, pastinya pelajar dilibatkan sekali. Ya, betul. Jadi mungkin kalau tak keberatan, Cik Azizi boleh berkongsi bagaimana sebenarnya pelajar boleh menyertai pasukan PCs Robot Team ini, ataupun macam mana pelajar dilibatkan, ataupun macam mana mungkin komuniti luar ataupun alumni dilibatkan dalam kejayaan PCs Robot Team ni di pesada antarabangsa yang dah semakin mendunia ni. Okay, terima kasih Encik Muiz. Sebenarnya setiap kali semester baru, di awal semester kami akan mewawarkan kepada pelajar baru untuk menyertai kelab Robot Team PCs ni lah. So kami akan membuat iklan kepada pelajar-pelajar baru untuk masuk ke tim robot team kami, dan seterusnya kami akan membuat selection pemilihan untuk memilih pelajar-pelajar yang betul-betul berbakat dan juga talented untuk jadikan sebagai ahli tetap dalam tim kami, pasukan kami. So lepas itu kami akan memilih pelajar-pelajar itu diletakkan di kategori yang mana, kategori A, kategori B, kategori C. Dan seterusnya kami juga ada sesi transfer knowledge, di mana kami akan memanggil pelajar senior, alumni untuk datang semula ke Politeknik PCs dan memberikan ilmu-ilmu yang mereka dapat semasa sebelum menyertai robot tim Fira sebelum ni, dan berkongsi dengan pelajar baru supaya pelajar baru dapat mengambil ilmu itu untuk digunakan untuk robot yang barulah. Biasanya kalau macam setiap kali pembukaan untuk pengambilan tim-tim baru, adakah ianya setiap tahun atau setiap semester, atau macam mana sambutan dia daripada kalangan pelajar? Memang sambutan sangat menggalakkan. Macam tahun ni kami ramai pelajar baru yang masuk. Sampaikan Encik Farhan nak milih pun pelajar kena betul-betul yang disiplin, yang committed dengan latihan yang kami sediakan. Setiap minggu ada latihan. So kami akan memilih pelajar-pelajar yang betul disiplin dan committed, kami akan serap terus masuk dalam tim kami. So makna kalau desas-desus di luar kata pelajar tak minat berkenaan bidang teknikal tu macam kurang sesuai lah dengan pasukan PCs Robot Team ni, sebab tadi kata berpusu-pusu datang nak menyertai sampai susah nak buat selection tu. Tahun ni kita ada 53 orang yang akan menyertai pertandingan di Merlimau Melaka, Politeknik Merlimau. Dan saya rasa itu antara yang kontijen yang teramai lah. Kita akan bawa satu bas dan satu van. 53 pelajar dibawa.
53 orang. So kalau 53 tu, adakah itu satu nisbah jumlah yang biasa dihantar oleh mana-mana politeknik dalam suatu kejuaraan FIRA ataupun bagaimana? Saya tengok statistik, yang tu yang terbanyak. Antara yang terbanyak lah kita. Yang terbanyak. Maknanya kalau PCs datang untuk FIRA tu, kita boleh buka kampung PCs lah macam tu ya. Orang boleh kenal kita melalui vest. Bila kita pakai vest PC Servo Team tu, orang dah nampak dah dia jauh. Okay, vest. So itu adalah mungkin cara mengidentitikan PC Servo Team ya. Okay, suatu yang menarik, yang hebat. So mungkin Cik Azizi boleh terangkan sedikit lebih lanjut bagaimana cara Cik Azizi berjaya menarik pelajar-pelajar senior yang saya percaya telah habis bergraduate daripada PCs untuk turun kembali berkongsi knowledge sharing, berkongsi pengalaman kepada adik-adik junior. Bagaimana strategi itu berjaya diterapkan? Alhamdulillah, biasanya memang daripada diorang mula-mula masuk ke tim robot kami ni, contoh dari SAM 1, SAM 2, kami akan didik diorang supaya betul-betul menghargai ilmu yang diberikan tu dan betapa pentingnya ilmu itu untuk digunakan oleh mereka dan juga pelapis mereka. So dari situ kami akan mereka rasa tanggungjawab untuk pentingnya datang semula kembali ke PCs dan menyampaikan semula kembali ilmu tu kepada pelapis orang sendiri. Okey, kalau saya boleh tambah Cik Muiz dan Cik Azizi, sebenarnya yang kita panggil ni adalah alumni yang sudah bekerja. So di samping mereka berkongsi ilmu mereka tu, mereka dapat menceritakan apa mereka sekarang ni, mereka tu siapa. So produk daripada PC sebenarnya ada laku di pasaran. Dan bila kita tanya gaji, memang sekarang kalah gaji pensyarah. Dan ada datang sini naik motor besar. So itu bukan belum mendapatkan minat lah daripada kita punya pelapis supaya mereka menjadi somebody lah. Kalau katakan kita keluar ni, kita tak pernah join apa-apa aktiviti, kita pelajar biasa, normal. Tapi kalau kita join robotik ini, kita dah dapat satu sijil peringkat kebangsaan. Dan bila kita berjaya, satu level lagi dari peringkat antarabangsa. So makna pelajar-pelajar dia menyertai je pasukan PC Servo Team ni secara tak langsung. Sebelum dia bergraduate, sijil peringkat kebangsaan tu dah pasti, insya-Allah. Kemudian sijil antarabangsa tu bonus lah Masya-Allah. Lepas tu satu yang bila orang-orang senior PC Servo Team yang telah bekerja di luar sanggup datang kembali, saya rasa pasti ada sesuatu yang ada satu ikatan bonding yang sangat hebat dalam PC Servo Team ini yang menyebabkan itu saban tahun tak pernah putus untuk pelajar-pelajar junior terus menyertai. So macam konsep perkongsian yang ini. So bagaimana pula PC Servo Team memposisikan jenama PC Servo Team ni dengan masyarakat setempat? Baik. Boleh saya jawab Jadi? Okey. Contohnya lah, kita ada dua produk kami ni, satu snapboard dipanggil, yang depan sana snapboard itu konsep Lego. So Lego ni bermaksudnya kita pasang siap kan, kita boleh pasang di satu robot. So di sekolah ni mereka perlukan satu robot yang simple, yang tak perlu banyak skru remeh untuk pelajar. So kita design supaya robot itu adalah snap saja. Dan alhamdulillah kita baru mendapat persetujuan untuk di IPO kan lah benda ni, design ini. Dan kemudian kita ada satu lagi robot ini yang di tengah-tengah ini, robot sumo soccer. So robot ini juga kita ada buat pembekalan kepada sekolah lah, kepada mana-mana sekolah yang berminat. Kita boleh joint venture, kolaborasi dengan sekolah. Sekiranya mereka perlukan bantuan teknikal, kita akan salurkan dari segi contoh programming ataupun design. Adakah programming, design atau yang diberi bantuan teknikal kepada masyarakat komuniti di luar tersebut dilakukan oleh jurulatih sahaja atau melibatkan sekali pelajar-pelajar di PCs ini? Okey, untuk yang paling latest baru ni, kita ada jemputan daripada Pejabat Pendidikan Daerah untuk program madani lah, program madani dari sekolah peringkat daerah, di mana kita ditawarkan untuk buat promosi lah robotik. Dan alhamdulillah pihak pendidikan daerah pun dah recognize, dah kenal kita sebagai salah satu orang kata peneraju lah dalam bidang robotik di kawasan Sabak Penam. Dan kita diberikan contoh
mereka menyatakan hasrat untuk bekerjasama dengan kita. Ada peringkat sekolah. Jadi kita mereka boleh yang menyatakan hasrat untuk bekerjasama. ya. Memang mendunia betul bisnes robot team ni. Okay, dan kalau ikutkan tahun lepas kita ada buat satu pertandingan robotik di peringkat sekolah, peringkat daerah, robot yang depan Lego tu, snapboard tu, sekolah Parit 6, sekolah kebangsaan Parit 6, di mana sekolah itu mencari beberapa sekolah lain untuk menyertai aktiviti pertandingan robotik dipanggil robot cycler. Di samping mereka bermain robot, kawalan Bluetooth, dia diajar untuk recycle tin. So robot tu ada task untuk recycle, dan siapa yang dapat markah tinggi dia akan jadi pemenang lah. Itu contoh. So robot bukan saja lagi yang untuk tujuan bertanding, tapi dah ada orang kata apa, tugasan-tugasan tambahan lagi pada robot-robot tersebut. Mungkin kalau Cik Azizi ada apa-apa yang ingin ditambahkan berkenaan pieces robot team, bagaimana pieces robot team di hati masyarakat setempat dari segi hubungan dan kerjasama yang lebih lanjut, atau apa-apa yang Cik Azizi ingin tambah? Memang kerap kalilah kami terima jemputan daripada PPD, Pertumpahan tu, dan kami terpaksa kadang-kadang jemputan tu berlaku time PNP pembelajaran. So kami kena mengagikan tugas ke siapa peserta yang free untuk memenuhi jemputan PPD itulah. So itu antara sebenarnya cabaran juga untuk kami sebenarnya, antara PNP dan juga jemputan. Pembagian masa tu antara jemputan dan juga PNP tu kena betul lah. Sebab kita perlu libatkan pelajar. Sebab produk kita ni, produk ni adalah pelajar. So tak guna kami bercakap banyak, tapi kita nak produk itu sendiri, pelajar itu sendiri sebagai produk yang bercakap mewakili Politeknik. Sebab itu pentingnya komunikasi lah. So kita latih komunikasi para pelajar melalui ini lah, mempromosikan Politeknik bisnes tu. Jom masuk bisnes ni. Jadi nampaknya tadi kalau saya tidak silap dengar tadi, Cik Farhan dengan Cik Azizi ada mengatakan bahawa robot di depan ni telah pergi hingga ke Jerman. So mungkin Cik Farhan atau Cik Azizi mungkin boleh berkongsi bersama kami semua berkenaan dengan apa sebenarnya rahsia atau strategi hingga berjaya bawa nama PCs mendunia ni. Okay, nak kata rahsia semua dah tahulah. Sebab banyak kali kita cakap bahawa kita perlukan komitmen daripada alumni. Alumni tu adalah satu benda yang kuat lah bagi kami. Sebab tanpa mereka, tanpa role model daripada mereka, maksud kita tak boleh nak beritahu pelajar tanpa ada bukti hidup kan. So itu satulah alumni. Dan yang kedua, kita perlu ada sokongan yang padu daripada pihak pengurusan lah. Alhamdulillah setakat hari ini tiada masalah dengan pihak pengurusan, sentiasa support full apa yang requirement yang kami minta, alhamdulillah dapat. Dan itulah salah satunya penyebab bila kita ada kesungguhan so perjalanan tu lancar. Dan alhamdulillah tahun 2023 kita berjaya pergi ke Jerman yang itu, walaupun waktu itu hanya kita berempat je dari PCs, tapi kita pergi juga dan kita berjaya membawa pulang 3 pingat, 1 emas, 1 perak, 1 gangsa. Di Jerman bawa pulang 3 pingat. Di Jerman 3 pingat. Alhamdulillah. So itu orang kata tidak pernah mengaku kalah tu daripada 2010, 8 tahun tunggu, lepas kemudian kejayaan demi kejayaan, dan PCs telah mendunia dengan PCs robot team ni. Mungkin Cik Azizi ada apa-apa pengalaman lain yang ingin dikongsikan bersama kita sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini? Sebenarnya pada saya kelebihan untuk pelajar yang join tim robot team ni, di mana mereka terekspos serendah dengan teknologi barulah, robot dan programming. So secara langsung, indirectly, mereka di luar sana akan lebih mudah, lebih senang untuk bekerja. And then saya sendiri yang mengalami di mana adik saya menjadi HR satu company. And then one of the staff tu adalah alumni tim robot team saya. And adik saya kata memang seorang staff yang berdedikasi, berdisiplin, dan syarikat sendiri bangga dengan
alumni tim robot team, alumni robot team Pisces. Wah. Itu antara yang saya boleh kongsikan lah. Syabas dan tahniah. Mungkin Cik Farhan ada sepatah dua kata-kata terakhir kepada siapa pelajar-pelajar atau komuniti yang berminat dengan Pisces Robot Team untuk bagaimana untuk menjalinkan kerjasama, hubungan atau bagaimana untuk pelajar-pelajar kita lebih berdaya maju, berdaya saing dengan menyertai Pisces Robot Team. Okey, pesanan saya adalah kita kena tahu bakat kita. Tanpa kita cuba, kita tak tahu. So rata-rata pelajar ni dia tak tahu pun mereka boleh pergi sejauh antarabangsa kecuali tak mencuba. Jadi biasa saya berpesan kepada mereka, di samping mereka belajar, untuk PDP tu penting, tapi kena ada extra marks dari segi core curriculum lah. Dan saya selalu sentiasa mencabar pelajar-pelajar lah. Tak kisahlah pelajar penasihat akademik saya ataupun semua pelajar. Saya beritahu kalau you nak target untuk dapat anugerah waktu convocation, you kena jadi salah satu, contohnya MPP Majlis Perwakilan Pelajar, atau satu presiden kepada beberapa kelab lah. Dan at least dapatkan sijil kebangsaan ataupun sijil antarabangsa. Barulah boleh layak bertanding untuk mendapat anugerah di convocation. Itulah. Baik, terima kasih kepada Cik Azizi, Cik Farhan. Mungkin sebelum kita mengakhiri tirai Sembang Santai Educast pada hari ini, mungkin kalau Cik Farhan atau Cik Azizi ingin berkongsi mungkin nama-nama robot di depan ni, ada nama ke atau macam mana ke, ataupun mungkin ada kejayaan-kejayaan bagi setiap robot di depan ni ke? Okay, di depan ni kita panggil ni Biolot lah. Biolot. So Biolot robot, dia terdiri daripada motor-motor lah, motor-motor yang kita pasang macam Lego lah. Lego, dan dia ada satu controller di belakang dia, CM530. So ini tahun 2023 dah masuk bernama TV iaitu tak silap dia panggil ni Tuah. Pada tu Tuah. Moderator panggil ni Tuah. Dah sampai Jerman. Dah sampai Jerman, dah dapat nombor 1. Ni Tuah. Yang itu dipanggil Jebat. Oi, Jebat. Okay, yang itu robot macam Biolot juga, tapi dia ada frame daripada aluminium. Macam ni dah sampai ke Jerman. Dah. Masya-Allah. Dua robot sampai Jerman. Dan saya bangga untuk mengatakan yang presien untuk robot archery ni dibangunkan sendiri oleh pelajar kita. Pelajar Pisces. Pisces kita. Itu sebab tadi company-company yang berada tu rasa sangat gembira terima pelajar Pisces, insya-Allah. Mereka mudah adapt. Insya-Allah. Okay, insya-Allah. So terima kasih sekali lagi, terima kasih yang tidak terhingga. Tahniah dan syabas kepada Encik Azizi, kepada Encik Farhan kerana berjaya mengharumkan nama Pisces, Pisces the Great mendunia, bukan saja di Malaysia, bukan saja di komuniti sahabat berenam, tapi hingga ke Korea, Jerman, China, ke Jerman bawa pulang pingat lagi tu. So kami bagi pihak Pisces sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas untuk setiap kejayaan-kejayaan telah yang dibawa kembali ke Pisces. So untuk itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami dengan ini mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sekalian kerana sudi bersama kami dalam Sembang Santai Educast Pisces. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Muiz.